Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Fulham meledak. Impian Eropah kembali bernyala di Craven Cottage. Fulham menghidupkan semula peluang ke Eropah selepas mencatatkan kemenangan tipis 1-0 ke atas pasukan Aston Villa, sekaligus menamatkan Camargo dalam 3 perlawanan terakhir. Wira tempatan iaitu Ryan Sessegnon menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan apabila tenang menyambar bola. Hasil tepisan Emiliano Martinez pada separuh masa pertama. Walaupun Villa mendominasi penguasaan bola selepas rehat, kegagalan penyelesaian penyudah termasuk peluang keemasan Tammy Abraham pada minit ke-84 menyaksikan skuad kendalan Unai Emery pulang hampa. Kekalahan ini merupakan tamparan hebat buat pasukan Villa yang kini berisiko dipotong oleh pasukan Liverpool dalam perebutan slot Liga Juara-Juara. Sebaliknya bagi Fulham, 3 mata berharga ini meletakkan mereka sebaris dengan kelompok kelayakan Eropah dengan hanya baki 4 perlawanan pada musim ini. Drama minit akhir, Callum Wilson wira penyelamat West Ham. West Ham United berjaya menarik nafas lega selepas mencatatkan kemenangan dramatik 2-1 ke atas pasukan Everton, sekaligus kekal berada di luar zon penyingkiran Liga Perdana. Selepas Thomas Tuchel meletakkan tuan rumah di hadapan pada minit ke-51, perlawanan bertukar cemas apabila berita gol Tottenham mula tersebar di stadium. Kenan Dinsbury Hall hampir memusnahkan harapan penyokong The Hammers apabila meledak gol penyamaan 2 minit sebelum tamat masa sebenar yang secara teknikalnya menolak pasukan West Ham ke zon penyingkiran buat seketika melalui perbezaan bantuan gol. Namun Callum Wilson membuktikan sentuhan evergreen beliau belum pudar apabila menyabar hantaran Jarrod Bowen pada minit ke-92 untuk memastikan 3 mata mutlak menjadi milik pasukan West Ham. Kemenangan ini meletakkan pasukan West Ham 2 mata di hadapan pasukan Spurs dalam perlombaan mengelak penyingkiran dengan baki 4 perlawanan sahaja lagi. Kebangkitan Spurs, Palina hidupkan nyawa di Molino. Tottenham Hotspur akhirnya menamatkan kemarau kemenangan 15 perlawanan berturut-turut selepas menundukkan pasukan Wolves 1-0 dalam aksi penuh debaran di Stadium Molino. Di bawah kendalan Roberto Di Zerbi, Spurs yang sedang bergelut dengan ancaman penyingkiran hampir buntu sebelum jauh Palina muncul sebagai wira dengan jaringan jarak dekat hasil lantaran penjuru Pedro Porro pada minit ke-82. Kemenangan ini amat bermakna buat kelab London Utara itu bagi mengelak rekod tanpa menang terburuk dalam sejarah kelab, sekaligus memberikan sinar harapan untuk kekal di Liga Perdana Inggeris. Walau bagaimanapun, kegembiraan Spurs sedikit terganggu dengan kecederaan Dominic Solanke dan Xavi Simon yang terpaksa diusung keluar. Meskipun mencatatkan clean sheet pertama sejak tahun baru, nasib Spurs masih belum selamat sepenuhnya selepas pesaing utama iaitu West Ham turut mencatatkan kemenangan pada minit akhir. Liverpool pulang ke tangga keempat, salah pulang dengan air mata. Liverpool berjaya mendaki ke tangga keempat Liga Perdana Inggeris selepas menundukkan Crystal Palace 3-1. Namun kemenangan di Anfield diselubungi kebimbangan mengenai Mohamed Salah. Bintang Mesir itu terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan hamstring pada separuh masa kedua, sekaligus menimbulkan tanda tanya sama ada beliau sempat beraksi dalam baki 4 perlawanan terakhir sebelum menamatkan karier 9 tahunnya bersama The Reds. Gol daripada Alexander Isak, Andy Robertson dan Flora Wirtz memastikan skuad Arne Slot memanfaatkan kekalahan Aston Villa untuk merampas slot Liga Juara-Juara menerusi perbezaan bantuan gol. Perlawanan turut diwarnai protes penyokong terhadap kenaikan harga tiket sebelum Isak membuka tirai jaringan. Penjaga gol ketiga Freddie Woodman tampil cemerlang menggantikan Alisson dan Mamardashvili dengan siri penyelamatan hebat sebelum Robertson menggadaikan kedudukan. Walaupun Palace merapatkan jurang menerusi Daniel Munoz yang mengambil kesempatan atas kecederaan Woodman, Wirtz menotahkan kemenangan pada minit akhir. Kemenangan ini memberikan kelebihan 8 mata di hadapan pasukan Brighton. Namun kehilangan Salah pastinya menjadi tamparan hebat buat pasukan Liverpool yang kini berada di kemuncak persaingan sengit bersama Manchester United. Eze wira Arsenal, gol gemilang diwarnai kebimbangan kecederaan. Eberechi Eze muncul wira Arsenal selepas meledak gol tunggal dalam perlawanan menerusi rempetan padu dari luar kotak penalti pada minit ke-9
hasil daripada roti sepakan penjuru pendek yang dirancang kemas. Walau bagaimanapun, kegembiraan penyokong The Gunners sedikit terganggu apabila bintang tengah itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua selepas terjatuh tanpa sebarang pelanggaran. Sebelum itu, Arsenal sudah pun kehilangan khidmat Kai Havertz yang dikeluarkan lebih awal, sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai tahap kecergasan pemain utama menjelang fasa kritikal pada musim ini. Meskipun begitu, pengurus Arsenal iaitu Mikel Arteta tampil menenangkan keadaan dengan menegaskan bahawa kecederaan kedua pemain tersebut tidak serius. Eze sendiri menyatakan bahawa pertukarannya hanyalah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan komplikasi lebih teruk. Drama FA Cup, Manchester City bangkit padam impian Southampton. Manchester City hampir dimalukan oleh kelab Championship Southampton sebelum bangkit mencatatkan kemenangan 2-1 untuk maraka perlawanan akhir Piala FA buat tahun keempat berturut-turut. The Saints yang mempamerkan aksi bertahan kental pada awalnya mengejutkan Manchester City apabila Finn Azaz meledak gol pendahuluan pada minit ke-79. Gol tersebut mencetuskan harapan buat penyokong Southampton untuk mengulangi sejarah kejayaan tahun 1976. Namun impian itu musnah dalam tempoh 8 minit terakhir apabila City mula mempertingkatkan intensiti serangan. Kemasukan Jeremy Doku ternyata menjadi pencaturan jenius Pep Guardiola apabila rembatan yang terbias pada minit ke-82 menyamakan kedudukan sebelum City meledak gol kemenangan untuk menoktahkan perjuangan berani Southampton. Kemenangan ini bukan sahaja mengekalkan momentum City dalam pemburuan gelaran treble domestik, malah menamatkan rekod tanpa kalah 20 perlawanan milik pasukan Southampton. John Terry terus dipinggirkan, legenda Chelsea hanya pemerhati. Pemilik pasukan Chelsea dilaporkan sekali lagi mengetepikan legenda kelab John Terry daripada memegang sebarang peranan rasmi dalam struktur kejurulatihan pasukan utama meskipun selepas pemecatan Liam Rosenior baru-baru ini. Menurut sumber The Guardian, pengurusan tertinggi kelab lebih selesa melihat Terry kekal sebagai pemerhati luar dan sekadar memberikan ulasan di media sosial berbanding melibatkannya secara langsung dalam operasi harian pasukan. Tindakan ini meneruskan corak peminggiran yang bermula awal tahun 2026 apabila Terry dinafikan peluang sebagai pengendali sementara selepas pemegian Enzo Maresca pada Januari lalu. Walaupun Terry memegang peranan mentor separuh masa di akademi dan menyatakan kesediaan untuk membantu menstabilkan kelab, hasratnya terus diabaikan oleh Konstantin pimpinan Behda Ekbali. Terry secara terbuka menyatakan kekecewaannya dalam satu temu bual baru-baru ini dengan mengkritik hala 7 kelab yang dianggapnya sudah jauh menyimpang daripada identiti asal Chelsea yang dikenali dahulu. Vitinha ke Real Madrid, PSG tegaskan pertahankan tonggak utama. Ejen tersohor iaitu Josh Mendes dilaporkan telah mencadangkan kepada pasukan PSG untuk memulakan rundingan bersama pasukan Real Madrid mengenai perpindahan Vitinha yang dianggarkan bernilai sekitar 100 juta euro. Menurut laporan El Nacional, langkah ini dilihat sebagai cubaan Mendes untuk menguji pasaran meskipun pemain antarabangsa Portugal itu merupakan tunjang utama di bawah kendali Luis Enrique. Vitinha yang baru saja menyambung kontrak sehingga tahun 2029 mempunyai klausul pelepasan bernilai 90 juta euro yang akan diaktifkan pada musim panas 2026 sekaligus meletakkan pasukan PSG dalam kedudukan yang kuat untuk menolak sebarang tawaran yang dianggap tidak munasabah. Walau bagaimanapun, Vitinha sendiri telah berulang kali menafikan kabar angin tersebut secara terbuka dan menyifatkan perpindahan ke Madrid sebagai sesuatu yang mengarut. Beliau menegaskan komitmen sepenuhnya terhadap projek jangka masa panjang pasukan PSG dan merasa sangat selesa dengan corak permainan yang diterapkan oleh pihak pengurusan kelab. Enzo Maresca calon utama pengganti Pep Guardiola di Etihad. Manchester City dilaporkan telah menyenaraikan bekas pengurus pasukan Chelsea, Enzo Maresca, sebagai pilihan utama untuk menggantikan Pep Guardiola sekiranya pengendali legenda itu memilih untuk meninggalkan kelab pada musim panas ini. Menurut wartawan seperti Fabrizio Romano, pengurusan tertinggi Manchester City melihat Maresca sebagai calon paling sesuai untuk mengekalkan kesinambungan taktikal di Etihad. Maresca bukan asing buat penyokong The Citizen kerana beliau pernah berkhidmat sebagai jurulatih di bawah bimbingan Pep Guardiola sebelum ini, menjadikannya sangat faham akan struktur, falsafah permainan dan budaya kerja dalaman yang telah dibina sejak sedekad yang lalu. Manuel Akanji ke Inter Milan.
perpindahan tetap bernilai 15 juta euro. Inter Milan dilaporkan bakal melengkapkan perpindahan tetap pertahanan pasukan Switzerland, Manuel Akanji, dari Manchester City dengan nilai 15 juta euro selepas tempoh pinjaman yang sangat berjaya. Menurut wartawan dipercayai seperti Fabrizio Romano, pemain berusia 30 tahun itu telah memikat hati pengurusan Nerazzurri sepanjang musim ini dengan rekod 42 penampilan dan 2 jaringan gol. Keupayaan Akanji mengekalkan ketepatan hantaran melebihi 90% serta sumbangan besarnya terhadap siri perlawanan tanpa bolos menjadikan jurang perpindahan tersebut dianggap sebagai satu pelaburan yang sangat berbaloi bagi juara Serie A itu. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.